SARA akan ditingkatkan jika Pakatan Harapan dapat sokongan rakyat. Kalau seseorang itu menyokong harapan, mereka tak rasa rugi pun kerana kalau kita lihatkan bantuan STR SARA meningkat, setiap tahun meningkat. Dan bantuan ini dapat dinikmati terus kepada rakyat. Dan perkara-perkara seperti ini bukanlah kerana ada pilihan raya negeri sahaja baru nak meningkat. Kalau kita tengok tahun-tahun sebelum ini, berapa kali kita ada pilihan raya negeri? Dan saya tak faham kenapa kalau nak sokong harapan itu adalah benda yang salah. Kalau untuk rakyat Negeri Sembilan, bantuan daripada Kerajaan Negeri Sembilan meluas. Daripada you lahir, you dapat RM100 dalam SSBN. Lepas tu you nak masuk sekolah, you dapat bantuan sekolah RM600. Untuk budak-budak yang masuk asrama, ada bantuan asrama RM300. Ada juga beasiswa anak negeri RM550. Kalau dah masuk IPTA, ada pula bantuan daripada RM500 sampai RM1,500. Tambah lagi dengan bantuan sara hidup RM2,400 setahun. Bantuan laptop RM3,000 untuk mahasiswa B40. Dan kepada pelajar-pelajar cemerlang yang mendapat lulusan kelas pertama, mendapat ganjaran RM5,000. Dan lepas belajar, kalau nak kahwin, dapat RM500. Allowance imam, bilal, siap, semua meningkat. Ada juga bantuan pesakit kanser RM1,000. Ada juga sumbangan RM300 untuk penjawat awam persekutuan. Dan juga penjawat awam dapat bonus 3 bulan. Dan apabila dah masuk usia warga emas, 70 tahun ke atas dapat RM200 sebulan. Sampailah ke akhir hayat. Untuk penggalian kubur pun ada bantuan RM1,000. So, apa salahnya kalau nak sokong harapan?